Alright, so kita sambung. Actually saya tak nak live panjang-panjang. Tadi dah mati sebab tiba-tiba komputer restart balik. Saya pun dah lupa dah ni Farm Fresh. Alright, kita tengok balik Farm Fresh punya projection. Alright, so kalau tuan-puan nak ambil wave 1 ni panjang, so dia punya wave 2 ni akan duduk sini lah, pendek lah kan. Tapi macam tak logik pula kan. Normally yang panjangnya adalah wave 3 lah. So kalau wave 1 ni panjang macam pelik pula. So wave 3 ni normally panjang 1, 2, 3, 4, 5. So bagi saya kan dia macam almost wave 3 ni dah almost nak habis lah. Okay, almost nak habis lah. So itu lebih selamat lah. Kita tak nak expect dia lama-lama kan. So kalau tengok macam One Hourly chart ni, One Hourly chart ni dia punya wave masih lagi belum complete. Kalau tengok wave 2 nak ke 3 ni sepatutnya dia kena ada 5 sub wave, 1, 2, 3, 4, 5 kan. So dia kena naik sikit lagi. So berapa target yang sepatutnya dia akan naik kan. Kita gunakan gun square of 9, tapi saya dah tukar indikator gun square of 9 tu kepada gun line. So macam ni, gun square of 9 ni saya dah modify, dah tukar kepada gun line. So indikator ni saya bagi kepada group klien, siapa-siapa klien yang dah buka account dengan saya bagi. Tapi boleh guna untuk trading view lah, review GHM. Sekejap lagi saya tengok. Kita completekan ini dulu. Alright, so let's say kalau gunakan gun line ni, nampak dari sini kan, dia punya garisan gun merah ni dekat 298, itu adalah resistance dia yang terkuat. So normally harga, kalau dia tak ada support dan resistance dekat tengah-tengah, dia macam ada ruang kosong, dia akan bergerak laju kalau ada ruang kosong. Okay, lepas tu dia akan terus direct sampai bila cecah je resistance, dia akan slow down. Itu normal punya apa ni, chart punya behavior macam tu kan. So kalau tuan-puan tengok dekat sini, dia masih adalah overbought, fasa overbought. Ini adalah overbought, ini adalah oversold kan. Overbought, oversold ni penting tau. Sebab apa? Kalau let's say saya tunjuk sikit saya screenshot ni. Okay, tapi tuan-puan tak nampak kan. Saya kena buka. Alright, okay. Ini adalah screenshot. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, sini adalah overbought, sini adalah oversold, sini adalah overbought, sini adalah oversold, sini adalah overbought, sini adalah oversold, sini adalah overbought. Dah habis. Dia macam ni. Every time ada overbought, harga naik, and then dia akan turun pergi ke oversold. Then daripada oversold dia akan pergi balik ke overbought. Okay, macam ni kan. Dia punya overbought ni area sini. Lepas habis overbought dia akan turun. Lepas tu dia akan naik balik pergi oversold. So kita expect dekat sini most probably dia dah cecah dia punya maximum, dia akan turun sekejap, then baru naik balik. Itu dia punya projection. Sebab harga tidak akan bergerak dalam straight line, harga akan bergerak dalam bentuk zigzag. Sebab tu saya gunakan zigzag untuk buat indikator ni nampak lebih detail. Okay, macam ni. Kalau saya tutup balik gun ni, okay, kalau let's say kita tutup candle kan, kita tutup candle. Okay, saya tutup candle. Ataupun boleh nampak zigzag ni kan, itu sebenarnya landasan pergerakan harga dia. Okay, zigzag tu. Okay, buka balik. Alright, so macam tu lah, lebih kurang lah. So kita expect bila dia dah cecah overbought ni dekat one hourly chart ni, dia akan retrace sikit. Okay, dia akan retrace sikit. Okay, and then baru naik balik macam tu. So kalau kita expect dekat sini, kalau tuan-puan nampak ni, okay, macam ni. Saya screenshot ni. Okay, ni dia punya resistance sebab dia dah kawasan overbought sekarang. Lepas tu kita compare balik dengan yang tadi dekat sini. Ini kan dia dah overbought ni kan, kat sini overbought. So sepatutnya dia kena turun sikit kan. Okay, pergi kawasan oversold area sini. Ini barulah dia naik balik pergi overbought. Itu kita punya logik. Betul tak betul tu market yang akan decide. Tapi secara logiknya macam tu lah pergerakan dia. Okay,
Kita tengok JHM. Tengok JHM tak ada dalam most active, transaction page depan tak ada. Kita tengok dekat mana dia berada. Page yang kedua tak ada. Page ketiga pun tak ada. Ada kat bawah je saya tengok balik. Kod dia duduk kat bawah. Ini kenapa saya tak nak search dekat sini lagi cepat, sebab saya nak tengok kedudukan dia hari ni. Adakah dia aktif ke tak? Kalau tengok dekat sini, page pertama ni tak ada. Yang ada 3 rand lah. 3 rand ada. Ni 3 rand ni ticker chart dia cantik. SFP ni pun cantik. Ni dah overbought lah, nak pergi oversold. DNO semalam dah naik tinggi kan. Itu dah jual. P-Trans cantik. Okay, P-Trans cantik. Alright, kita tengok. PLS hari ni cantik. Semalam dia drop sikit. IAB pun cantik hari ni. M-Clean pun masih ada momentum. Dia lain sikit tau, ulasan itu lain, bunyi dia lain. Kita tengok mana JHM, tak jumpa. Tak nampak lagi. Okay. PKM hari ni pun agak ok, walaupun dah slow down sikit. SP Setia bagi saya not so ni lah, tak, momentum tak kuat. Okay, tak ada JHM. Kita tengok lagi mana JHM ni. KGB cantik, tapi itulah harga dia premium sikit lah. Still tak jumpa JHM kat dalam ni. Maksudnya hari ni dia tak aktif lah. Kopi, okay, kopi hari ni tak aktif sangat. Franken cantik, tapi harga agak premium. Dayang pun agak menarik. Dayang saya dah tengok tadi, dia dah overbought, so dia dah turun sikit lah. Alright, kita tengok mana JHM, tak jumpa lah. Dia tak ada muka depan tu, maksudnya dia tak berapa aktif lah hari ni. Tak ada. Jangan-jangan dia terbuang daripada bursa. Ke dah lepas ni, saya tak jumpa lah. Tadi aktif je lepas tu senyap. Maksudnya dia punya transaction tak kuat lah. Alright, kita tengok okay. Alright, ni JHM hari ni. Kita tengok sikit dia punya detail dia kan. Kenapa saya nak fokus daily counter ticker chart macam ni? Sebab kalau sekiranya tuan-puan short term traders, tuan-puan fokus short term je. Okay, kalau nak swing nak apa, itu cerita lain. Alright, macam today trade summary ni, buy rate dia rendah. Buy rate volume dia untuk buy rendah berbanding dengan sell. Maksudnya sell 4,385 jumlah volume sell, tapi volume buy baru 2,000. Value sell 178,000, value buy baru 90,000. So transaction sell 47 transaction, maksudnya ada 47 orang lah. Okay, transaction buy baru 36, so sikit. Kalau tengok dia punya transaction baru 85, tak sampai 100 lah. So hari ni dia tak aktif. Buy rate dia 33. Untuk hari ni JHM tak cantik lah untuk hari ni lah. Okay, tapi kalau kita tengok chart dia sekejap lagi, kita tengok projection dia, adakah dia masih ada possibility swing ke dan sebagainya kan. Buy rate 33 ni rendah, maksudnya hanya ada 33 orang 33% saja buyer berbanding seller. Kita boleh cakap seller dominant lah. Okay, untuk JHM ni seller dominant. Okay, sebab tu kita tak jumpa dia dekat most active, sebab dia punya transaction 85 je. Okay, 85 je, so tak sampai 100 dekat di sini lah. 85 ni kan. Sekejap kita tengok dekat page berapa tadi. 85. Dia naik sikit lah kot. 85. Dia kat sini. Dia duduk dekat page yang ke-6 daripada page yang ke-10. Alright, so belakang. Kita tengok JHM. Okay, first macam biasalah saya akan gunakan major wave. Kita akan tengok long term projection ni macam mana.
Untuk yearly chart kita nampak dia agak clear cut lah, dia bearish. Sebenarnya ini adalah wave yang yearly chart satu candle ni setahun. So dia dah buat complete satu cycle wave 1 sampai 5 dah complete. Alright, satu cycle dah complete. Ini adalah wave correction A. Sebab dia ada A, B dan C untuk major wave correction. So adakah wave major correction A ni dah complete? Kita tengok. Generally kalau saya tengok, dia dah cukup dia punya kiraan dia. Okay, dia dah cukup 1, 2, 3. Belum belum cukup dia punya kiraan dia. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5. So kalau tuan-puan tengok monthly chart. Alright, monthly chart. Saya ingat saya kena buat balik lah supaya tuan-puan nampak kan. Kita buang dulu semua yang saya dah buat ni. Okay, kita buat balik. Dari awal lah. Okay, dari awal. Okay, let's say. Okay. Yang ni kita boleh biar je lah sebab ini dah complete kan. 1, 2, apa ni? Di 1, 2 kat sini. 1, 2 ni dah complete kan ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni dah complete. So tak perlu risaulah yang tu. So yang sekarang ni dia dalam correction wave A. Lepas tu dia buat B. Lepas tu dia akan buat C. Alright. So correction wave A ni dia tak complete lagi. Sebabnya normal correction wave A dia akan ada 5 dia punya sub wave dia. Dia akan ada A kat sini. 1, 2, 3 kat sini. Saya ingat 3 ni dah habis lah kat sini. Dia nak buat 4 ni tak banyak sangat lah. Macam tu je. Dan dia akan buat 5 lah. 5 mungkin kat depan sikit lah sebab dia nampak macam slanting sikit ke tepi kan. Alright. So ini intermediate. Ini minor lah. Okay. Okay. So kalau nampak generally dia sekarang walaupun dalam major wave A correction, dia ada possibility rebound. Ini possibility rebound ni dia nak buat wave A, B dan C. So wave 4 ni bagi saya dia dah complete lah satu wave. Okay, macam ni kan. Ini dah complete wave A. Dia nak buat B. And dia nak buat C. Tapi ini time frame yang lagi kecil. Intermediate, minor, minute. Okay. Lagi kecil. Tapi ini weekly chart. Kita tengok pula daily chart. Alright. Kalau tuan-puan tengok daily chart, dia punya wave A ni dah complete lah. Dah 5 sub wave. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ataupun belum sekejap kita kira balik. 1, 2, 3. Belum. Okay, dia kena ada satu lagi. Alright, dia kena ada satu lagi. Kalau saya masukkan ni, dia punya sub wave dia ni. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Alright. Ini adalah 3. Jadi buat 4 dan 5 lah. Dia macam agak kompleks sikit. Tapi cara ni je untuk tuan-puan tengok dekat mana betul-betul dia punya kedudukan wave dia. Alright, so untuk JHM kan. Untuk short term, kalau tengok daily chart ni, dia dalam correction wave 4 ni. So correction wave 4 yang kecil ni dia akan ada ABC. Dia punya ABC dia yang lain pula. Dia buat A, dia buat B, dia buat C. So yang ni lagi kecil, sub-minute, micro lah kat situ. So apa yang kita expect adalah dia dah buat penurunan correction dekat sini. Okay, untuk daily chart kita kecilkan lagi time frame. Kalau tengok 4 hourly chart, dia nak pergi ke B. Dia nak pergi ke B tapi dia tak akan naik tinggi sangat lah. Sebabnya lepas ni dia akan pergi C kan. So kalau tengok pula 1 hourly chart, sekarang dalam fasa overbought. So most probably daripada A nak pergi ke B ni, dia akan turun dulu sikit baru naik balik. So generally dia akan naik pergi turun dulu sikit baru naik balik. Macam tu. Tapi ini adalah time frame yang lagi kecil, sub micro lah. Okay, sub micro. Macam tu lah cara dia. Walaupun nampak macam agak complicated, tapi ini je cara yang bagi saya agak tepat.
Untuk hari ni rasanya tak sempat ni. 5 Februari baru habis. Kalau tengok dekat sini ini yang kita agak-agak je lah Bila saya letak dekat B ni, dia akan tambat retracement dia dekat 5 Februari. 5 Disember Februari pula. 5 Disember. So besok lah. Most probably besok baru tamat dia punya retracement ni, yang short term retracement ni. Baru lepas tu akan naik. Ni pun dalam pukul 11 pagi mungkin. Lepas tu lah. Mungkin hari ni turun dulu lah. Capital A. Sebenarnya sikit. Untuk hari ni tak. Hari ni buy rate dia rendah. Kecuali kalau tiba-tiba ada buy transaction yang tinggi masuk. Macam contoh macam ni tiba-tiba buy transaction tinggi masuk kan. Dia naik Tapi ni transaction kecil kan. So kita kena tengok transaction lebih besar. Alright, capital A. Capital A ni bukan saya tak prefer. Cuma dia masalah dia ada tanda seru. Tanda seru ni apa maksud dia kan? Tanda seru ni dia adalah PN17. Kita tengok PN17. Apa maksud PN17 maksud dia? Right. Ni. Kita tengok the capital ni dia punya ni sinilah. Okey. Maksud PN17 adalah syarikat yang kena warning oleh Bursa Malaysia sebabnya dia tidak mematuhi kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh bursa. Dia ada banyak lah. Sebagai contoh macam dia lambat submit report, ataupun hutang dia besar, dia sedang nak buat restructuring dan sebagainya, dan bursa suruh dia perbetulkan balik company punya internal lah. Okay. So generally company kena follow, kena abide penalty note pula, apa ni, practice note 17 ni. Bila bursa issue penalty practice note 17, syarikat tu kena comply. Kalau dia tak comply dalam tempoh masa yang ditentukan oleh bursa, dia boleh ditendang keluar daripada papan bursa. So kalau dah kena tendang, macam dulu Sumatek kalau saya tak silap, bila dah kena tendang keluar, macam utusan kan, utusan pun kena PN17 lama, lepas tu kena tendang sebab dia berhutang banyak. Bila kena tendang, kita dah tak boleh nak trade macam biasalah dekat papan bursa. Dekat sini tak boleh dah, dekat sini tak boleh dah sebab dah kena buang. So kalau kita ada saham, kita pegang je lah saham tu, pergi jumpa dengan Tony Fernandez lah, jual kat dia balik lah. Macam tu lah lebih kurang. Ok, macam capital A ni hari ni, itu yang PN17 punya cerita lah. Tapi kalau tengok ticker chart hari ni, ok, cantik, ada bentuk transaction tinggi, buy rate pun 64. So tinggi lah, buy rate dia tinggi. Kita tengok dia transaction 3000 ni dia duduk kat mana? Page kedua sebenarnya. Sekejap kita tengok balik ni page pertama, transaction tinggi, page pertama. Tapi itulah masalahnya PN17. Alright, ini volume masuk tinggi ni kan. Volume buy 6 juta, 6.9 juta tinggi. Volume sell dah 7 juta volume buy tinggi Volume sell baru 3 juta rendah. Transaction buy pun tinggi 2500. Transaction sell 7747 rendah lah. So maksudnya seller masih rendah, buyer masih dominan. Persoalannya adalah adakah dia dah overbought ataupun dah nak masuk oversold balik, ataupun adakah dia dah selling pressure dia, buying pressure dia dah habis dan sebagainya. Alright, kita tengok capital A. Alright, so ini dia punya short term chart dia, 1 hourly chart. Tapi kita tengok dulu major wave. Kenapa saya nak tengok major wave? Sebab kita nak tengok adakah dia masih bullish atau bearish. Alright, so ini dia punya IPO dia January 2004. Saya tak sure. Kita tengok capital A or Asia IPO price listing news.
Tak adalah sejarah dia. Kita nak tengok dia punya IPO price tu. Tak payah letak Asia lah. Okay. Capital A recently saw ini apa? New share listing 75. Ini bila Tak ada tarikh pula. Ini 2 Disember 2025. Additional share listing maksudnya Asia ni ditambah dia punya jumlah share. Ni bahaya sikit tau. Kalau tambah jumlah share, apa yang boleh berlaku adalah share dilution. Bila berlaku share dilution, harga akan drop. Itu kalau ada pertambahan isu share lah. Saya nak tengok dia punya history IPO dia. Tak apalah, kita tak jumpa, nanti saya cari balik. Cuma generally dia, kalau tengok pada chart dia masih bullish. Kalau kita ambil sebagai ini base dia kan, kalau base dia kat sini dia masih bullish lah, right? So kalau tengok pada wave dia pun 1, 2 lah. So saya tak kira lah dia punya wave dia. Kita tengok yang sekarang ni je. Kalau tengok pada 3 monthly masih bullish. Kalau tengok pada monthly pun masih bullish, dia sedang menaik. Kalau tengok pada weekly pun dia menurun sekejap, turun sekejap, tapi generally masih bullish. Daily chart pun okay, ada gap up. Saya ingat dia sebab additional share listing tu lah, ada gap up, and then masih dalam bullish momentum, masih ada momentum. Kalau tengok 4 hourly pun okay, masih bullish. Kalau tengok 1 hourly pun masih bullish. Cuma kena hati-hati sikit sebab dia dah masuk area oversold kat sini. Okay, cuba kita tengok time frame yang lagi kecil. Dia dah dekat base. So 30 minit akan rebound lah. Okay, 30 minit akan rebound. So kalau tengok gun dia, okay, dia stop betul-betul dekat harga 40 sen. So harga 40 sen ni adalah very strong gun resistant. Kalau berjaya break 40 sen, then ada volume terus, dia akan laju lah naik. Mungkin 430 and then boleh cecah 460. Cuma bila dia nak cecah tu, kalau hari ni boleh jadi jugalah, tapi dia kena break dulu. Okay, kena break dulu. Buat masa ni dia dah break sikit, cuba nak break tapi drop balik sebab resistance tu kuat. Kalau dia berjaya dengan body candle breakout dengan body candle, dan dia strong lah. Macam tu lah. Kalau tengok 15 minit ni masih ada momentum lah. Dia dah berada di atas resistance. Okay. So resistance ni dah jadi support lah. Okay, generally masih ada momentum lah. So kita tengok most probably jam 3 sekarang ada volume masuk, dan dia akan cecah, dia akan break lah. Mungkin boleh pergi 432, 430 atau 460 macam tu. Alright, so generally masih ada momentum lah, buyer pun masih ramai. So bagi saya positif lah, counter ni agak positif. Okay. Alright. Okay, ada nak tanya lagi apa-apa? Saya ingat saya tak ada apa dah, saya nak share sebenarnya tu je sebenarnya. Kita punya step by step tu lah. Saya akan ulang balik lah benda yang sama je. Cuma saya lebih priority kalau kita punya klien-klien dalam grup lah. Kalau klien-klien dalam grup, saya akan lebih detailkan lagi lah. Okay. Alright, so saya ingat sampai situ dahulu. Tak ada apa-apa yang saya nak share. Cuma hari ni agak menarik lah, ada beberapa counter-counter yang agak menarik. Foodie ni dia tak syariah lah. Tapi kalau tengok pada hari ni punya ticker chart okay. Tapi sebelum ni dia drop kau-kau kan. Lepas listing tu dia drop kau-kau. Kesian orang yang beli IPO dia kan. Alright. Tengok 1 hourly dia. Foodie ni dia punya, saya tengok dia punya listing IPO di berapa. Listing IPO dia listed pada 28 November kan. Tengok 28 November baru je.
30 sen. Okay, kita tanda siap-siap 30 sen. Okay, dekat sini 30 kan, 30 betul lah ya, sini. Okay, ini kita tulis siap IPO price 0.300. Okay, so kalau tengok Foodie ni, dia punya wave dia masih bullish walaupun dia drop kau-kau hari tu. Ini dia punya wave dia macam ni. So sepatutnya dia akan pergi lagi tinggi lah. Okay, macam tu. Alright, so yang ini kan 1 ke 2 ni dah complete tau. 1, 2, 3, 4, 5 dah complete. So sekarang dia nak buat wave 3. So wave 3 ni dia punya structure dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia punya structure dia lah, wave 3. So kita tengok lah, betul ke tak betul tu cerita lain. Yang penting kita buat dulu dia punya projection dia. Alright, dia saya kecilkan ni nak tengok betul ke tak dia punya structure ni dah ni apa ni? Structure ni dah complete kan. Kalau wave 1 dia kena ada 1 dia dekat sini. Dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So tak habis lagi. Dia kena naik sikit lagi lah. Tapi ni kena 1, 2, 3, 4. Kena turun dululah. Turun 4, 5 kan. Kita masukkan 1, 2, 3 naik sikit, 4 dan 5. Macam tu. So ni ubahlah daripada intermediate pergilah ke minor. Tukar je macam tu je. Alright. So generally dia mulai naik. Tengok 15 minit pula apa jadi. Tu 15 minit nampak bullish kan. Nampak bullish. So most probably dia akan naik lah. Kalau tengok pada ticker chart ni, cantik lah, agak menarik lah dia punya ticker chart dia. Alright, macam tu je. So kita dah ada projection dia untuk long term. So follow je lah, nanti adjust lah bila dia bergerak naik turun kita adjust je projection. Ok, so sampai situ dahululah. Terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa untuk dengar saya punya apa ni, sharing yang tak seberapa ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.